Assalamualaikum, kami akan menunjukkan 4 jenis ikatan. Saya Nur Alisha akan membuat ikatan simpul mano. Pertama, lilit sebatang kayu sebanyak 2 kali, lalu disilangkan. Ambil hujung tali, bawa ke bahagian tengah, tarik dan kemaskan. Ikatan ini berfungsi untuk memulakan dan mematikan sebarang ikatan. Saya Nur Syakira akan menunjukkan jenis ikatan yang kedua, iaitu simpul silang. Pertama sekali, mulakan ikatan dengan simpul mano. Buat X pada batang kayu, lalu masukkan tali pada tengah-tengah X, lalu tarik. Seterusnya, lilit tali pada batang kayu sebanyak 2 hingga 3 kali. Seterusnya, masukkan tali pada celah-celah kayu sebanyak 2 hingga 3 kali supaya ikatan ketat. Akhir sekali, matikan ikatan dengan simpul mano. Ikatan ini berfungsi untuk membina gadget perkemahan seperti rak kasut dan meja. Saya Nur Halizah akan membuat ikatan lilit 2 simpul. Yang pertama, lilit 2 kali pada batang kayu. Lalu, buat simpul sebelah yang pertama. Kemudian, buat simpul sebelah yang kedua. Tarik sehingga ketat. Fungsi ikatan ini digunakan untuk mengikat pada tiang serta batang kayu. Saya Khairah, saya akan menunjukkan ikatan lilit balak. Pertama sekali, lilit tali sekali pada kayu, lalu membuat gelungan di tali utama, lalu lilitkan sehingga 3 atau hingga 5 kali. Ikatan lilit balak ini digunakan untuk mengikat tali pada tiang, pokok atau kayu balak. Sekian, terima kasih.